Sensei ambil JLPT sampai 4 kali. 3 kali dekat Malaysia, sekali kat Jepun Sensei. Apa beza lah dengan ambil kat Malaysia? Tak ingat sangat, dah lama dah. Waktu first time ambil tu, tak tahu apa format semua kan. Main hentam je daftar, bayar mahal, terus ambil exam. Beza dia pergi Dewan Periksaan naik basikal lah. Tapi dari segi format semua sama lah. Yang saya ambil kat Nihon tu, itu tahun terakhir format lama. Oh. Orang lain semua ambil. Senior So, semua ambil. Sensei FOMO lah sebenarnya. Sikit lah kot. Tak rasa lah. Semua ambil, sini ambil yang perempuan. Yang lelaki memang larang. Lelaki seorang Yuza Sensei ambil. Dia dapat N1, semua orang inspired. Wah, N1 gempak. Susah lah. So tak lepas lah first time tu. Balik Malaysia ambil, baru lepas. Sensei dah lepas, kenapa Sensei nak ambil lagi dan lagi dan lagi? Saya ambil sekali dah taubat Sensei. Sensei tak rasa macam dah lulus ni nak apa lagi Sensei sebenarnya. Dekat tempat lama dulu ada seorang lagi sensei yang lebih veteran lah. Dia pun banyak kali jugalah ambil JLPT. Tu tanyalah kenapa ambil. Saja nak update skor, nak tahu kita punya level macam mana ke apa kan. So saya pun terpengaruh dengan sensei tu. Saya pun ambil, taklah kerap sangat. Selepas first time ambil tu, next time saya ambil 2 tahun kemudian macam tu lah. Selang setahun, selang 2 tahun, 18 ke 19 last time ambil. Lepas tu cukup lah. So N1 ni penat and dia sangat mendebarkan sebab kita rasa kita jawab teruk tapi markah okey. So macam pelik je macam tu kan. Dah cukup lah pengalaman itu. So hasil daripada pengalaman Sensei sebenarnya dia makin susah ke, makin strict ke, and Sensei pun markah makin better ke, ataupun sebenarnya stagnan je? Markah paling bagus first one yang saya ambil kat Malaysia ni lah. After that ada je yang menurun tapi ada juga yang naik, campur-campur lah. Overall ada trending menurun sebab mungkin dah lama jauh daripada Jepun kot kan. So stop lah sebelum daripada makin lama bagi turun lagi. Sampai fail lah. Sebelum fail tu dah stop lah. 2018 sekarang 2026. Lagi 2 tahun nak 10 tahun. So Sensei ada nak repeat balik ke? Sempena kali ke-5 pula ambil ke? Mungkin nak ambil paper lain lah, jenis lain macam BJT Just Japanese Test. BJT ni more to kegok lah. Sebab dia bahasa Jepun yang digunakan bahasa dalam pekerjaan kan. Kalau saya lah, alang-alang dah belajar bahasa Jepun ni dan bahasa Jepun ni ada examination yang mengesahkan kita punya level ni. Kita ni pandai lah kat level mana kan. So ambil je. Kalau English pun banyak kan. Ada TOEIC lah, TOEFL lah, apa semua tu kan. MUET lah. Lalang dah belajar tu. Tak semestinya semua level lah kena ambil test je kan. Ambil mana yang merasa confident. Sebab yuran pun makin lama makin tambah. Makin mahal. At least sekali ke 2 kali ke try lah ambil. Ataupun sampai level yang rasa kita puas lah. Yuran makin mahal sebenarnya JLPT ni. Tahun lepas banding ke tahun ni naik RM20 rasanya. Naik RM20. N1 dah RM200 dah. Oh, mahal. Masa saya bayar dulu RM120. RM80 macam tu. RM70. Lama dah. Lepas tu, jangan tunggulah, rugilah. Kita nak test je, betul lulus. Test masa murah. Bila paling murah? Sekarang. Tahun depan lagi mahal. Harga rumah pula. Rumah makin naik. Sebab dia pakai kertas, tak mahal sekarang. Tapi hari tu lah kan, paper Julai hari tu kan. Ramai yang keluar cakap test listening tu Laju So ke siapa boleh bagi testimoni sebab biasanya level M5 kaiwa dia slow. Naik N4, N3 baru laju. N5 je slow. Intentionally cakap slowly kan. Tapi tahun ni diorang kata tak sama macam yang kita practice dalam kelas ke apa semua tu kan. Kesian pula dengar. Dia rosak kot. Dia terpasang N4 punya. Dia tekan 2 times speed je. Oh lah, mungkin dah naikkan level kot. Betul juga. Tapi tak ada ni pula bahan material kat luar. Level N5 memang cakap slow-slow je. Betul lah, test N5 tu dia bukan speed sebenar ni Honjin bercakap. Dia memang slightly slow kan. Kira dapat N5 tu tak boleh cakap dengan orang Jepun lagi Depends lah. Mana yang kita rasa confident boleh cakap tu, boleh je cakap. Kalau ayat panjang-panjang tu mungkin slow sikit lah. Ayat kita tak kompleks sangat lah. Belum kompleks lagi lah. Naik N4, N3 baru macam-macam lah. Jenis ayat kita boleh cakap kan. Tanya orang sebelah, dia lulus N5. Patut dia belas saya cakap dengan dia. Sebenarnya kau faham ke tidak? Dia tanya dia. Kena pakai itu translator kat telinga tu. Yang mana boleh dapat tu dapatlah pick up sebab memang diorang cakap laju. Berbanding dengan apa yang kita dengar masa dalam dia buat exam. Onna no hita wa otato. Nashite imasu. Otaku no hito wa nani o shimasu ka? Yamada-san.
Terus ketul-ketul dekat dalam dewan. Tapi bila cakap macam bahasa benar, tu. Kita pun hai. Oh, sorry sini. Hai. Bantai je lah benda perkataan aku tahu. Dia cakap casual je, cakap pasal ni lagi. Memang tak ada lah dalam JLPT. Tapi ada orang kata sebenarnya yang N5 ni memang pengenalan kepada bahasa Jepun saja. Kalau nak untuk daily conversation tu, level N4 baru mula bercakap tu tak kekok. Kalau bercakap menggunakan N5, dia nampak cakap bahasa buku teks ni. Normal lah. Mana-mana bahasa pun macam tu. Bahasa buku teks kan, beginner level ni. So guys, siapa-siapa yang masih lagi ragu-ragu nak ambil JLPT ke tak, sebelum dia mahal lagi, sekarang N5 1.5, 140 lagi. 160 dah dengar. Ya Allah. Time saya ambil tu 140 je. Sekarang 160 dah. Sebelum dia jadi 200, better ambil sekarang. Lagi bagus jadi macam Syah Sensei, ambil 3 kali. Lebih afdal. Mana ada benda turun dalam dunia ni? Mana ada benda turun? Yang turun Hujan saja. turun. Yang lain semua naik, JLPT naik, semua naik. Kangkung turun. Kangkung. Dulu kan viral kan kangkung turun harga. Jepun bawa kita lebih besar.